Tak heran lah macam mana Khabib, Umar, Islam jadi antara fighter yang paling menggerunkan di dunia. Korang tengok lah budaya-budaya budak ataupun orang kat Dagestan ni macam mana. Cara diorang selesaikan masalah macam mana, cara disiplin diorang macam mana. Tengok budak-budak pun tahu fight. Engkau nak lawan macam mana diorang. Dalam post yang aku nampak dekat IG, baru aku nampak tadi, kau bayangkan budak-budak nak gaduh pun one by one. Lepas tu dah lepas dia bergaduh macam macam orang dewasa. Gaduh ada stand lagi. Ada stand, maksud aku stand macam boxing, macam Muay Thai. Kau tengok ni, ini baru fighter one by one kat lorong. Tak adanya tunggu berapa orang baru berani datang. Lepas tu nak tunggu mak bapak je orang apa. Tak ada, one by one cara menyelesaikan masalah. Dari kecil lagi budaya orang dah macam memang fighter. Jadi aku simpulkan sini, memang tak ada lah kau nak fight. Kini kecil-kecil ni, budak-budak lagi ni, belum lagi dah besar macam mana. Kau tengok tu, kau nampak budak tu. Itu kalau tak faham aku. Memang gila lah budak-budak Dagestan ni, orang-orang sana ni. Jadi tak heran lah betul-betul. Terus terang aku beritahu kat sini, bukan senang korang nak jadi fighter dunia, nak jadi apa budaya kat Dagestan. Memang patutlah diorang antara yang melahirkan banyak atlet, fighter-fighter yang paling famous, paling kuat, paling bahaya kat dunia ni. Kau nampak itu kat Dagestan, itu baru fighter. Kau tak perlu pakai baju naga, baju harimau, baju apa untuk nak jadi fighter. Berani kalau dah 10 orang. Fighter yang sebenar, one by one, baru fighter sebenar. Tak payah kau pakai tattoo naga, tattoo harimau bagai. Benda Syah. Jadi itu je lah aku nak kongsi sebenarnya. Harap mungkin korang boleh hantar anak-anak korang nak jadi fighter sebenar, hantar kat Dagestan. Kau jangan hantar dekat apa, baju dekat pertubuhan yang masuk yuran 300, dapat keychain, dapat baju. Itu bukan, hantar kat Dagestan. So itu je daripada aku. This is Fox Breakdown.